saya nak tanya, phone abang lag tak waktu buat kerja-kerja rider ni? Lag juga kan kalau time panas. Tapi kalau macam malam-malam okey. Cuaca Malaysia agaknya membantu tak hujan dan panas menggunakan phone abang sekarang ni? Sebagai rider lah. Sebagai rider saya bagi okey je lah kak. Bateri abang macam mana performance dia? Bateri memang drain gila kak. Kalau sehari tu kena 3 kali juga charge. So kena standby power bank. Bagi rider-rider yang lain, kita boleh menampung segala masalah-masalah tadi. Vivo Y31s ada bateri Blue Volt 6500 mAh yang boleh bertahan sepanjang hari walaupun penggunaan berat. Tahan hujan, panas dan pelbagai jenis cuaca sebab ada IP68 dan IP69 Plus iaitu rintangan habuk dan air. Kalau boleh bertahan dalam apa jua situasi, mestilah phone ni performance dia bagus. Chipset Snapdragon 4 Gen 2 ni membantu kerja harian dan ambil order korang yang berat-berat macam abang Grab tadi. Kalau dekat kawasan-kawasan terpencil pun, AI Superlink masih stable dan yang paling bagus, ada pertahanan anti jatuh SGS 5-star Premium Performance for Drop Certification tahap military grade. Berikan perlindungan berganda dan ini telah pun dites dari mana-mana sudut. Yelah, manalah tahu kan tengah ride motor, lepas tu terlanggar bumper, phone pun jatuh. Tapi yang penting, Vivo Y31s ni always on.